Ni hari lah. Cut. Kemana, Cut? Kau dai cik lu dah. Cut sekolah lu. Puasa. Dah. Puasa. Dah puasa. InsyaAllah lah. Ni. Tu kat mangkang ke kadai, Cut? Kape apa cik lu nya isteri pun juga beli kali masak ke sonjung. Oh yalah bini dia. Cik lah bunyi dah. Kau dai cik lu dah. Ayah mandi subuh hari tu, Cut dah. Iya. Dah luncu-luncu. Dah. Cut. Ya dah. Buat apa so bertemu? Nih, you tak rasu dah. Kurma dia dah. Lah dia makan. Kiwe lipe dia udah nak gotoi. Nih, you barang melawan. Dia lagi pertama katnya. Nak melawan tu, Cut. Ni pasal sehat, Cut kau. baik dah. Sebab ahli tak pun nampak ni dah itu. Ya. Apa nak takkan ada dah, Cut? Ada dah. Majak buku bersama kawan-kawan seangkatan banyak, Cut. Bukber. Nampak ada dah ancak pun lah tu. Di mana? Ya baik kau di mampan. Oh gitu. Umumkan di grup dulu. Wah, umumkan di grup, Cut, komen be kamu. Di. Tapi api nak bau tu dah. Ya kau pas Cut ambil HP langsung Cut komen. Di. Siap dah boy. Gitu kau dah kecian aku. Hai kawan-kawan, bila kita bukber di mana rencananya? Langsung Cut balik. Siap dah boy, mantap dah boy. Dah boy gagah, dah boy ganteng. Ayo udah apa lah capek. Mana grup tu? Grup SD angkatan 47. Okey, Cut. Banyak lah menu dalam bulan puasa ke kini nanti. Sharing diorang ya. Dah ketik deh. Ada ni. Halo kawan-kawan. Bila kita bukber, di mana rencananya? Ada kirim. Tunggu dah, Cut. Calik sianan membaca pertama. Nampak ada dah, calik lah dah. Aduh kolak. Buat condi. Mengada boy mau WA di grup ke? Buka luang. Bukber. Majak bukber Angel, Cut. Angel dia bacanya, Cut. Ayo anyinya dah. Lari balik dah. Alun lah dia bacanya je baru. Baca je baru. Mantap ke, Cut. Kalau ndak ada Angel di buku bersama aku payah, Cut. Inyo nak jadi bandar bego tu dah. Ya kok bandarnya Inyo ketua gadang di kelompok aku. Nampak ada. Kalau ndak ada Inyo Inyo lah sedang ancak rezeki Inyo nampak ada ancak punah tu. Itu apa buat bagai, Cut. Bila lah kan. Awak sedang naik-naik tu. Pika kau dah je kau. Ya pika kau dah cik lu sudah. Pailah. Dah kan cik seorang pailah. Cik. Dia nama orang puasa. Tak ada. Anjir kau dah dah. Ajak-ajak bukberinya ya. Mantap lah dah boy. Balik dulu Mantap lah dah boy. Awak fix ikut. Ini saatnya waktu buber, saatnya menunjukkan kejayaan, kekayaan. Harus nyombong Niko, harus nyombong, harus maangku awak ketika buber. Ndak bisa dah kayak. Mantap ide dah boy. Harus poi harus poi. Cek dulu, cek di grup dulu. Semuanya harus hadir ya guys. Jangan sampai nggak ada yang hadir. Nggak sabar waktu bukber. A few moments later. Jadi buku bersama aku. Tak ada kabar di grup. Video call lu ya. Tu. Ada boy fikol ke? Jel. Lo dah boy. Kau bawa dah boy. Ba aja di buku bersama. Di mana lokasinya kau? Bitu. Kalau di Angelnya dah boy rancak awak bukber di restoran dah boy. Dia agak mewah kesannya bukber awak kan?
Kecian di restoran lenjel tak sanggup dah boy. Do yang lain lah. Kalau tempat lain deh dah boy, tak cocok deh kongkongan awak deh dah boy. Awak dek tak biasa makan makanan yang namok mewah gitu dah boy. Jadi kalau misalnya tempat-tempat biasa deh, tak lalu di kongkongan awak deh beko deh dah boy. Ndak apalah. Masuk ni cucik. Nyo tahu banyak tahu tempat area. Cuba tanya kinyo dulu. Ya. Atau masuk cut dah. Halo, Assalamualaikum dah boy. Waalaikumsalam. Tampak muka tu ala kalam saya. Kau lain kau lah kata saya nampak dah. Di mana cak buku bersama kau hari lah dekik ah. Oh iya, awak berjanji petang kau buka bersama ya dah boy. Apa dah boy? Ada kafe cek dah boy di topi Tangaya. Kafe dia baru lu dah boy. Kau di situ ada boy. Kafe ya di Petangaya nan biasa-biasa lah. Di situ harogoe lain menenggang kafenya baru banyak promonya di situ. Di situ aja lah awak Jangan balikkan je lah. Nan apalah jangan nan terjangkau lah. Indah kami tempat-tempat biasa deh dah. Awak kalau awak reuni awak dek sekali setahun namo kan berkesan nak seketik dah ada kesan deh bitu. Jadi awak selain menjalin silaturahmi awak nanti bukber ada kesan nanti ketika awak bukber itu anak biasa Indah ada dah boy. Iyo tapi le mampu kawan-kawan sadonyo. Kau tahu uncang kau ibu lo nak bayar jadi beli baju. Tu acara semua orang lah dah boy. Bagai tidak boy tu. Dan nak besok kita sambung lek kini kita tutup le besok kita sambung lek bikin semalam lu. Lah, Jel. Yalah. Jadi nak ada. 3 weeks later. Cik anak jawi cuknya tu balik lomah no cik anak jawinya indah basam pronon makan Cik anak jawi urang sana bakam-bakam balapan bagai. Dia mau ni cakap jawi kau balapan tak ada dia ni. Kondiak ya kau lapan orang cik Sikonya kira. Ada baik. Ba aja di buku bersama di mana kasihnya? Buku bersama kunci yang aja lah ke. Lah balik pulau awak membayar zakat fitrah ke. Buku je duduk dah ukal tu kopi orang duduk dah Buku je kecil udah terambil udah mah. Serius? Perasaan pos tangok metong-metong tampik baru lokasi. Iyo Jel. Dah boy. Ya nak menongok kuku ayam dah boy dah ya kamar dah boy assalamu ke. Dan orang rewang lah toko biar ya. Tu mak koe dah boy kalau orang puasa re sabono-bono puasa koe indak malam betonggang siang lolok lah sama jam musang. Lah nak tontu hari labi deh. Nak ada buku-buku sama kini lah bisu orang lah kayo. Dah buku bersama ton bisu aja lah ni datur. Nak baik tong dek kini deh. Lah.